Nafas Cermelang Islam terbilang. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersua kembali dalam Buletin Abakori bagi bulan Oktober 2025. Kita mulakan dalam segmen pentadbiran dan akademik Abakori. Pada 2 Oktober 2025 telah berlangsung latihan khas khusus Microsurgeons Google Sites anjuran unit pembelajaran sepanjang hayat College Community Masjid Tanah. Kursus ini melibatkan seramai 20 orang pelajar dari tingkatan 1 hingga tingkatan 4 bersama 2 orang guru pengiring. Kursus ini memberi pendadahan kepada pelajar tentang penggunaan Google Sites sebagai platform pembelajaran digital dan perkongsian maklumat. Tahniah kepada semua peserta atas penyertaan aktif dan terima kasih kepada pihak College Community Masjid Tanah atas peluang berharga ini. Seterusnya, pada 6 Oktober 2025 telah diadakan Majlis Perasmian Penutup Minggu Bahasa dan Karnival STEM tahun 2025. Anjuran bahagian core curriculum sementak Jaim Al-Abakori, majlis ini telah dirasmikan oleh pengetua sekolah iaitu Yang Berusaha Tuan Haji Amin bin Datuk Haji Azmi dengan simbolik penyempurnaan Rubik Cube oleh Johan Cube STEM Challenge. Tahniah diucapkan kepada semua pemenang dan peserta yang telah menunjukkan semangat juang tinggi dalam pelbagai pertandingan sepanjang minggu tersebut. Tidak ketinggalan juga, program Perkampungan Ilmi Siri 2 sesi persekolahan 2025 turut diadakan pada 10 hingga 12 Oktober 2025 bertempat di Hotel Ibis Melaka. Program anjuran bahagian kurikulum ini melibatkan calon-calon SPM dengan pengisian akademik yang disampaikan oleh tenaga pengajar intervensi KPM berpengalaman. Majlis penutup telah disempurnakan oleh Yang Bahagia Datuk Mat Azhan bin Samad, Pengarah Jabatan Agama Islam Melaka, dengan kehadiran Tuan Haji Amin bin Datuk Haji Azmi, Pengetua Semetak Jaim Al-Abakori serta barisan pentadbir sekolah. Terima kasih diucapkan kepada semua guru yang telah bertungkus lumus menjayakan program ini. Seterusnya, program Math Booster A+ Matematik SPM Siri 2 turut berlangsung dengan jayanya di kelas akademik 5 progresif. Program anjuran panitia sains dan matematik ini menampilkan penceramah jemputan Dr. Muhammad Umair bin Muhammad. Program ini bertujuan membantu pelajar menguasai topik penting dalam matematik dan memperkukuh kemahiran menjawab soalan menjelang peperiksaan SPM. Tidak dilupakan juga program Perfect Score in Science Persis SPM Seri 1 yang telah diadakan pada 26 Oktober 2025 bertempat di Dewan Hamal KEFA. Program ini disampaikan oleh Puan Nur Hafizah binti Yusof dan memberi fokus kepada teknik menjawab serta kefahaman konsep dalam subjek sains. Semoga semua calon SPM Al-Abakori dapat memanfaatkan ilmu yang dikongsikan dan mencapai keputusan cemerlang dalam peperiksaan yang bakal tiba. Kita beralih pula ke segmen Hal Ehwal Murid. Bermula 6 hingga 15 Oktober 2025 telah dijalankan pemeriksaan dan perawatan kesihatan pergigian oleh pihak Klinik Pergigian Kuala Sungai Baru dengan kerjasama bahagian Hal Ehwal Murid sementak Jaim Al-Abakori. Program ini bertujuan memastikan tahap kesihatan orang pelajar berada dalam keadaan baik serta meningkatkan kesedaran terhadap penjagaan kebersihan gigi. Seterusnya, pada 17 Oktober 2025 telah berlangsung Majlis Khatam Al-Quran dan graduasi tingkatan 5 kali ke-9 di Dewan Al-Abakori. Majlis penuh bermakna ini dirasmikan oleh Ustaz Haris bin Mahal Taib. Wakil Pengarah Jaim turut hadir Lieutenant Kolonel Alimuddin Shah bin Abdul Karim, Pegawai Pemerintah Regimen Pertama Artileri Diraja Para, serta Puan Malina binti Omar yang di-Petua PIBG Al-Abakori. Tahniah diucapkan kepada semua pelajar tingkatan 5 yang telah berjaya menamatkan hafazan dan bakal melangkah ke dunia baru sebagai alumni Abakori. Seterusnya, menutup segmen HAM pada 31 Oktober 2025 telah diadakan Majlis Restu Ilmu dan Munajat Perdana Calon SPM 2025 anjuran unit bimbingan dan kaunseling. Program ini bermula pada jam 10 pagi dengan ceramah motivasi bertajuk Pelajar Hebat Hidup Berkat oleh Ustazah Rozita binti Abdul Hamid. Diikuti sesi bersama ibu bapa dan calon SPM pada 11 malam. Program ini menjadi simbol sokongan moral dan spiritual daripada seluruh warga sekolah buat calon SPM 2025. Semoga usaha ini memberikan keberkatan dan kekuatan untuk menghadapi peperiksaan dengan tenang dan yakin. Akhir sekali, kita beralih ke segmen core kurikulum. Pada 1 Oktober 2025 telah berlangsung pertandingan konda-kondi kategori sekolah menengah sempena Karnival Kurikulum KRUSS 2025 peringkat negeri Melaka di SMK Kerubung. 2 pasukan dari Abakori telah menyertai pertandingan ini dan keputusan sangat membanggakan. Pasukan 1 berjaya merangkul Naib Johan manakala pasukan 2 mendapat tempat ketiga. Syabas dan tahniah kepada guru pengiring serta para pemain atas semangat dan kejayaan yang membanggakan sekolah.
Seterusnya, pada 10 Oktober 2025, seluruh warga Abukori turut serta dalam senam rabik masa sempena Hari Sukan Negara HSN yang dijalankan secara serentak di semua sekolah di bawah Jabatan Pendidikan Negeri Melaka. Program ini berlangsung di gelanggang takraw Sementak Jaim Al-Abukori dan disertai oleh warga sekolah dengan penuh semangat kesukanan. Tahniah diucapkan kepada semua atas komitmen dan kerjasama menjayakan aktiviti ini. Sebelum kita akhiri buletin kali ini, marilah sama-sama kita hayati tayangan video ucapan khas daripada Yang Berbahagia Datuk Man Azhan bin Samad, Pengarah Jabatan Agama Islam Melaka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Melakaku maju jaya. Rakyat bahagia menggamit dunia, bijak laksana tuah, berani laksana jebat. Selamat datang ke Sekolah Menengah Tahfiz Al-Quran Jaim Al-Abukori. Terbang tinggi burung tempua hingga bidahan menyapa mesra. Menuntut ilmu bukan sementara, bekalan hidup sepanjang masa. Al-Abukori merupakan institusi pendidikan tahfiz unggul di bawah naungan Jabatan Agama Islam Melaka ataupun JAIM, berdiri megah sebagai mercu tanda kecemerlangan pendidikan Islam di bumi Melaka. Ia terletak di kawasan yang tenang dan strategik di Kompleks Farak Al-Khawarizmi, Tanjung Bidara. Al-Abukori juga merupakan pusat lahirnya generasi hufaz cemerlang Islam terbilang. Di Al-Abukori, pelajar bukan sahaja diasuh menghafaz kalamullah, tetapi turut dibimbing dalam bidang akademik, arus perdana agar mampu bersaing di peringkat nasional dan antarabangsa. Gabungan ilmu, iman dan akhlak menjadi asas pembentukan pelajar yang seimbang dari segi rohani, jasmani dan intelek. Sekolah ini juga komited menjalinkan kerjasama era dengan institusi pendidikan, agensi kerajaan serta komuniti setempat bagi memperkukuhkan mutu pembelajaran dan sasya pelajar. Dalam sistem pembelajaran bersepadu, disiplin yang tinggi dan bimbingan guru-guru berpengalaman, Abukori terus melangkah maju ke arah melahirkan hufaz yang berilmu, berakhlak serta berwawasan. Saya dengan penuh rasa bangga dan sukacita menjemput tuan-tuan dan puan-puan menjadi sebahagian keluarga besar Al-Abukori, bersama-sama menjayakan seremoni ini dalam memperkasakan pendidikan Islam di negeri Melaka. Semoga Sekolah Menengah Tahfiz Al-Quran Al-Abukori terus gemilang dalam mendidik generasi berwaris Al-Quran yang berilmu, berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Sebenarnya anda memilih sekolah yang tepat untuk mencari ilmu demi generasi kesinambungan generasi kualiti di masa akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mana lagi Sekolah Abukori le. Alhamdulillah, selesai sudah tayangan ucapan daripada Yang Berbahagia Datuk Man Azhan bin Samad, Pengarah Jabatan Agama Islam Melaka. Semoga segala pesanan dan amanat yang telah disampaikan menjadi pemangkin semangat buat kita semua, khususnya warga Abukori, untuk terus berjuang menggapai kecemerlangan dunia dan akhirat. Buat semua calon SPM 2025 serta para pelajar yang kini menduduki peperiksaan akhir tahun, teruskan usaha, lipat gandakan doa dan yakinlah bahawa setiap titik peluh yang dicurahkan pasti berbalas dengan kejayaan. Jadikan setiap ujian sebagai langkah menuju kematangan dan setiap cabaran sebagai batu loncatan menuju kejayaan yang lebih besar. Buletin Abukori berakhir di sini. Saya Muhammad Haras bin Muhammad Azmi, Malaysia Madani, Jiwa Merdeka, Abukori terbilang, hufaz cemerlang, Islam terbilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.